Baiklah, aku tak mahu ingatan. Aku mahu permainan. Kalian akan bermain dam haji denganku. Bukan dam biasa. Dam yang aku mainkan adalah dam haji purba. Setiap buah dam yang kau gerakkan, kau akan pertaruhkan satu ingatan atau satu rahsia. Kalau kau kalah satu buah, rahsia itu jadi milik aku selamanya. Dam haji dengan gergasi batu ni gila betul. Biarkan aku yang lawan. Datuk, Aku lebih tua dari kau semua. Aku sudah main dam haji sebelum kau lahir. Orang tua dengan kapas. Menarik. Kau lawan aku. Aku gerak dulu. Jangan menyesal lepas ni gergasi batu. Mari kita lihat berapa lama kau tahan, manusia besi. Permainan bermula. Kau akan kalah. Belum tentu. Tak lama lagi rahsia kau akan jadi milik gunung ini. Wah, Datuk! Betul main dam dengan gergasi. Aku ingat Datuk hebat. Kalau macam ni, nanti rahsia Datuk pasal suka mandi sungai berbogal masa muda pun keluarlah. Diamlah kau belang. Jangan ganggu orang tua main. Kalau kau menang ni, minta dia cerita pasal masa dia jatuh cinta dengan kambing jantan kampung dulu. Nampak kau kalah, kami menang sekarang ini. Kau kena bagi kami laluan. Kalau kau tak nak bagi laluan, rahsia kau tadi aku bagi tahu pada semua penduduk gunung ini. Itu tanda kau kalah. Aku nak tanya bagaimana kau boleh menang? Aku pun tak tahu.